ASB dah simpan, tabung haji dah simpan, unit trust pun dah simpan, KWSP pun dah simpan sebagai dana persaraan. Dah banyak simpanan yang kita dah buat. Tapi semua simpanan yang saya sebutkan tadi adalah simpanan berbentuk duit ataupun duit yang ditukarkan ke dalam bentuk unit. Sayang sangat kalau kita hanya meletakkan 100% nilai kekayaan kita dalam bentuk duit. Kerana satu perkara yang kita kena tahu, duit pasti ditelan inflasi. Nilai duit saban tahun semakin menyusut dan makin kecil nilainya. Tengok kuasa beli duit dulu dan kuasa beli duit hari ni. Dulu dengan RM1 boleh dapat 5 biji karipap, hari ni dengan RM1 cuma boleh dapat 1 biji karipap. Antara cara untuk membekukan sebahagian simpanan daripada ditelan inflasi adalah alihkan sebahagian simpanan kepada emas. Nilai emas meningkat dalam jangka panjang. Malah tahun 2025, purata kenaikan harga emas setahun pernah direkodkan tertinggi iaitu sekitar 40%. Ia adalah satu bentuk simpanan yang berbaloi. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas, jom klik sign up untuk saya bimbing secara percuma.